Trik. Tuan. Satu. Batuk ke? Lah, kesian. Aduh. Tepuk dia jatuh dah. Aduh. Ayo bang. Okey bang. Apa nama? Tak tahu ada. Oi, ini Ali. Saya ingatkan saya yang kecoh lah. Ali yang bising. Rupa-rupanya Tak ada. Kau betul rambut? Ada saja. tolong selamatkan kami. Saya roda ni lah dia. Itu dia. Inilah dia, kita perkenalkan Cungkut ni. Rio rendah datang studio. Masya Allah, pagi-pagi. Betul lah kan? Puasa tak puasa? Puasa. Abang, mic tu bang. Itu apa? Itu Abang. Siapa nak nyanyi ni? Tak abang nyanyi. Oh, aku nyanyi. Ya. Kita perkenalkan Acong. Oh, Acong. Kumpulan. Can. Cicang. Sorry. Lupa lah nanti ngomong cicang. Apa khabar anda? Apa bang? Dia Ah. suara tu nak dengar juga bang. Jadi nak suruh pegang juga ni. Okey. Oh, baik. Kita nak tanya lah. Kalau kita tengok. Jawab, tak pesan aku. Ya. Tapi kan kalau kita tengok perkembangan tinggi ni, kalau kita tengok lebih banyak ke arah bermula sebagai penyanyi, tapi sekarang lebih banyak dikaji tinggi Ya. pelakon. Dan juga pelawak, itu yang sudah pastilah kat sini. Dulu saya sebenarnya bermula daripada pemanah. Lepas tu saya jadi pelukis. Lepas tu saya jadi, taklah, saya tipu je sebenarnya. Nah, itu tahu tu. Tunggu abang. 95 saya start lakon. Dan juga menyanyi. Ya. Sampai sekarang 2040. 2040 kan? Dah 2040 dah kita. Saya muda lagi. Okey abang. Ya. Selain daripada tu, perkembangan terkini lah kita bagi tahu lah. Acong. Oh, Acong. Ya, perkembangan begini saya baru balik daripada Hollywood, lakon dengan Spielberg baru habis malam. Baru sampai pagi tadi. Baru sampai. Film apa? Tadi tu belum ada lagi. Saya datang untuk tolong dia. Wataknya sebagai apa tu? Watak saya akan bagi Spielberg berlakon anda saya. Saya izin kali untuk dia berlakon dengan saya. Ini lah. Inilah dia meriahnya Acong kita ni untuk anda berinteraksi bersama dengan Acong kita pada pagi ini. Taliannya 03-2288-28578 ataupun 8579. Dan pastinya Zaliha sedang menjaga kaunter Facebook. Lontarkan soalan kalau tak nak dengarkan suara merdu anda kan? Jadi kita nak tanya lah, kalau kita tengok kan perkembangan ini, tak nak menyanyi lagi ke atau macam mana sebenarnya ni? Kalau kita tengok memang banyak sebagai pelakon kan? Sekarang ni macam mana perkembangan terkini? Mana boleh tak nak sebenarnya. Sebab saya bermula daripada menyanyi. Lepas tu lakon. Jadi jiwa tu dia start dengan menyanyi. Masih ada kat dalam lagi. Masih keutamaan abang kan? Okey. Jadi abang, raya nak dekat ni kita pusing sikit lah, konang sikit. Raya nak dekat ni apa? Siapa ni? Tadi dah shopping kasut je macam shopping. Itulah. Abang, raya ni persiapan ni macam mana? Persiapan raya. Apa? Raya berapa kasut pasang apa semua ni? Show dah berapa banyak dah? Pasal Asian kasut tadi berlambak dia shopping. Itulah. Memang. Saya baju-baju ada 15 je. Tak dah banyak macam dia. Masya Allah, 15. Abang Ali 3 pun tak sampai lagi. Salah, saya kena kedua. Dah banyak tu. Banyak tu. Kasut macam mana? Kasut saya pakai kasut capal. Jadi raya tahun ni balik mana? Balik kampung atau Saya berhari raya di Kuala Lumpur di Taman Keramat. Tak jauh lah. Tak je. Baik je. Abang, kita nak ramai ada request ni depan-depan ni abang-abang cameraman, kawan-kawan kita di Facebook. Zaliha dah cakap tadi kan. Ramai nak minta abang nyanyi live. Bila? Sekarang ni. Sekarang. Silakan. Mana? Saya bukan penyanyi bang. Ingat tak Ali Telerosa? Tidak. Bukan bang. Lagu tu ke? Lagu mana-mana ni abang? Saya nyanyi lagu yang Ada dua yang betul. Second album. Okey, silakan. Second album, tajuk album tu Anak-anak Seni. Album tu pada tahun 96. Ya. Lepas tu saya dah dua, saya dah nyanyi. Dah dua dah menyanyi 96 tu saya dah dua. Taklah, 96 album kedua. Lagu Kau Guriskan Perasaan. Okey, silakan. Kita dengarkan live. Sikit lah. Sedih pagi ni bang. Saya suka dengan nyanyi. Okey. Lagu dia tajuk dia Kau Guriskan Perasaan. Baik. Saya tak nyanyi semula, saya nyanyi sikit je lah. Yelah, tak boleh abang. Nanti habis siaran. Kita abang nyanyi semua. Nyanyi sikit lah. Tak lupa lagu tu. Masya Allah, lupa pula dah. Semenjak kau kenali dia, pandanganmu mula beralih arah. Aku di sebelah, bagai tak nampak, seolah kasihku
sudah tercampak dari hatimu. Chorus. Amboi minta nampak. Tajuk dah. Ini secara lagu Allah sebatu-batu. Tak apa bang, tapi kita nak kongsikan jugalah kenangan, kita nak mengimbau kembali kenangan lampau. Kita nak tengok Acong ke apa? Siapa tu? Acong. Saksikan. Sing. Sama lah. Abang tengok Acong macam muka masih sama sekali ni. Anjung Budi. Baju tu bukan baju aku Baru nak tanya. Baju sedang mana dapat tu? Belum tak tahan. Abang, tak tahan nafas sampai abang kan? Baju tu sudah jadi 3 bulan. Betul tak? Bila muka macam aku kan? Dari tadi pun kita pasti kan? Sama muka nampak. Rambut macam ni kan rambut? Ini ni. Abang, mic tu bang. Abang, ni tahu bila bang? Ingat dah? Tahun. Janggut hilang mana? Janggut hilang mana? Janggut. Tadi ada. Ali kau apa kan janggut aku? Saya tak kecil apa-apa. Jadi? Betul. Tak, Tapi kalau kita tengok masa time tu agak macam urut. Mana? Sebaliknya lah kan. Jadi macam Ali tercakap. Sudah tak macam ni lepas. saya memang tak makan langsung. Okey abang, bila abang mengenang kembali Bila abang tengok dia apa dia benda pertama abang fikir? Bila abang tengok kisah abang. Ya memang saya nak tengok jawapan abang ni. Jalan tengah macam ni. Bukan tadi kata terus tu lain ke? Yang itu tapi konflik pro yang mana tengok. Hari ni siapa yang lain? Okey abang. Nampak tak dia duduk cover. Tapi abang, muka abang sama Tak ada, maksudnya sama. Botok tak lari ya? Baru nak cakap Botok. Bagus. Okey. Baik abang. Jadi kita saksikan tadi kita dah imbas kembali. Tapi kadang-kadang kalau kita bawa artis ni bang, kalau kita imbas kembali dia orang terkejut. Abang tak terkejut kan? Memang sebab abang hari-hari terkejut kan? Sebab tu lah abang tak terkejut lah bacong kita ni. Saya dikejutkan oleh kucing saya kat rumah. Ini lah. Abang, cok ni. Sebagai seorang otai otai macam dah tua. Dia memang tua sikit, kita kena reality dia. Sebagai seorang otai dalam industri. Dah kurang lah pada pun dia. Okey lah kita dah tahu pengalaman. Kalau kita lihat sekarang ni, macam dahulu industri muzik agak berbeza kan. Sekarang ni pun berbeza. Kalau dahulu kita ada macam, kita tak adalah macam orang kata mau turun secara haram, secara haram dalam internet dan sebagainya. Tapi kali ni kalau kita, jadi macam cabaran kalau kita tengok jadi penyanyi dahulu, penyanyi sekarang. Kita tinggal bas tadi. Jadi cabaran ni lah kalau kita tengok sekarang ni. Adakah anda merajuk tak nak menyanyi lagi sehingga menyebabkan anda beralih ke bidang lakonan, walaupun kata memang minat, tapi tak ada pun nampak. Apa tu Pak? Jawab sekarang, turun jawab. Jawapan ini. Ini namanya saingan dia sebenarnya untuk zaman sekarang, untuk pasaran lagu untuk sekarang, saya rasa lagi mudah untuk kita cari duit ni. Sebab kalau dah akibat dia, kalau motor tak pakai helmet, tinggal tu dalam tangan lah. Kan, kalau buat lagu. Kalau buat plan pada betak. Sebenarnya kalau kita buat lagu untuk zaman sekarang ni, kita ada apa tu? Call ringtone. Macam-macam. Buat lagu tu semua tu lagu. Okey, yang ini pula kita tengok ni. Dia kata TV sekarang ni. Tutup mata. Allah kan. Yang ni rambut palsu. Abang itu abang ke? Abang saya tu sebenarnya. Saya dah agak dah. Abang saya. Apa jadi masa tu? Apa cerita tu? Masa tu saya tak ada. Tadi dia datang. Dia tengok ni lagu tak boleh pilih. Bukan dah hampir sama masa ni. Abang, saya rasa nak cadangkan Abang Acong tadi terang ambil Acong masuk film komedi. Dah cadangkan. Dia tak sanggup gerak. Abang, okey. Abang, lepas ni hala tuju abang mungkin akan kolaborasi dengan artis lain ke, macam mana ke, mungkin ada album baru ke, kerja latar belakang untuk album artis lain juga ke? Ada? Sebenarnya saya bersama dengan Zoe, untuk penyanyi-penyanyi lagi sekarang, banyak menghasilkan lagu-lagu untuk drama. Lagu untuk drama. Satu lagi dia cabang tu termasuk Kona. Kona balik. Dia kalau peminat
nak cari you all dekat Facebook ke dekat Twitter ke tak? Cari dekat rumah lah, senang. Kalau rumah tak kunci tak ada orang cari kat mana? Cari dekat Facebook. Okey. Kalau rumah kunci knock-knock tak ada orang buka, cari kat Facebook. Sekali lagi. Acong Picture. Acong, Eja Acong. ACONG SWEET satu perkataan. Okey. Bila. Unik sangat. Ya, budak-budak ni pagi-pagi ni tak boleh berhenti ketawa. Okey, apa bagi semasa. Ambil receh mata tu. Abang punya kan? Okey, adik-adik, kita ucapkan selamat. Terima kasih kepada semua para penonton kita pada pagi ini. Dan jangan lupa diharapkan semua dapat meluangkan masa hari minggu ni dengan lebih santai, dan kalau ada perancangan semuanya keadaan lancar. Ada 2 mikrofon pagi ni. Kita akan berikan persembahan kepada acara sebentar lagi, tapi Tazim ada pesanan apa-apa? Ada, dan kepada anda semua kita dah dengarkan tadi, marilah sama-sama kita sokong industri perfilman tanah air kita, Karipak, dan kita sokong artis-artis otai seperti ini. Kita ikuti perkembangan mereka, dan pastinya Ali. Itu dia, dan terima kasih juga kepada anda. Kita tahu hari ini bulan puasa, tapi janganlah orang kata terlalu rehat sangat. Buatlah aktiviti seperti biasa. Kan? Ya. Okey, kami bertiga. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.